Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Orang siang Lalia. Okey, power hammer on. Puli kita dah tukar. Sekarang dia tak ada gegor dah. Dah tak ada gegor, kita boleh testing baru kita dengar betul-betul bunyi motor aja dengar. Bunyi motor tu ada lah, tapi tak adalah gegor macam hari tu kan. Ada. Ini buyer tengok pun shock sikit, tak ada bunyi kan. Okey, sekarang kita testing. Yang ayah testing ni, ayah set antara puli dengan tayar ni paling jarak, paling slow ayah buat kan. Paling slow, dengar. Itu dia tak ni kan. Itu paling slow tu. Kalau ayah rapat lagi nanti lagi laju. Kita adjust sikit lagi Pasal puli ni pun dia puli jenis ini tau. Nanti ayah nak tutupkan dengan apa? Ayah nak salutkan dengan apa ni? Tiup motor tau. Salutkan tiup motor 2-3 lapis. Baru dia tak ada ni kan. Ini nak tutup. Okay, kita bagi kuat sikit, laju sikit tau. Jadi pelan sangat. Cara nak bagi lajunya, kita cuma adjust skru bawah ni je lah. Ini semua tak welding kuat lagi ni. Yang ni. Kita nak laju lagi, kita kena ikat skru ni. Ikatkan. Ikatkan ke atas. Sikit je, tak payah banyak. Kalau banyak lebih sangat kan. Okay, kita check dulu tengok banyak tak. Ni buat. Ni pun banyak kan. Okey. Dia mungkin akan goyang sikit pasal skru ni kecil ni. Skru ayah ni kecil ni dia. Patutlah skru yang besar tu ikat dia kan. Okey. Kita on balik. Dia terus kan. Dia pusing-pusing sebab apa? Sebab ayah tak buat brake lagi. Nanti ayah baru pasang brake. Settle semua nanti baru ayah pasang brake. Dia laju sikit kan. Kalau nak laju lagi, rapatkan lagi. Adjust skru bawah tu. Barulah lega sikit rasa kan. Barulah semangat sikit balik. Tidak ayah betul-betul dah patah semangat dah kan. Bunyi gegonggong kan. Okey, kita boleh sambung balik. Besok kita buang lah ni. Damper tak pakai. Damper punya ni semua buka balik lah. Lepas tu kita gosok. Mana lebih-lebihan welding tu, mana yang tak welding kuat, kita welding kuat. Lepas tu kita sambung untuk cat lah.